nonsense lah. Edit suka-suka je boleh sampai dapat gold button. Macam mimpi je. Siapa je yang tak kenal Sofian yang dulu mula dari hobi sekarang dah mendunia? Khairul Amin pula yang dulu video masak-masak sekarang dah ada jenama sendiri. Tapi ada seorang lagi anak Kelantan yang berjaya di peringkat global. Inilah dia, Afiq Aiman Kul atau dikenali sebagai AAC Dream, content creator animasi 3D sejak 2014. Huish. Sekarang dah ada 7.4 juta subscribers, 1.6 ribu video dan 4 bilion views. AAC Dream ni pernah menjadi top 1 YouTuber Malaysia, pernah mewakili Malaysia dalam YouTube Creators dan dikenali sampai ke luar negara. Menarik kan? Semua kisah hidup dia dari struggle sampai bangkit ada dalam komik terbaru Butang Emas. Komik ni ada 2 isu, kehilangan dan bangkit semula. Penuh dengan inspirasi untuk anak muda di luar sana. Bolehlah belikan untuk kawan ke, adik ke, jiran sebelah ke. Cari dekat sini, booth 824. Dapatkan di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 23 Mei hingga 1 Jun 2025 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur, Davao KL. Sekali baca, terus bangkit.